Sekarang, isu Iran-Israel tengah berperang. Hari-hari asyik terfikir pasal krisis sampaikan terbawa dalam solat. Kadang-kadang solat kita jadi tak khusyuk sebab fikiran melayang ke sana. Tak salah kalau kita nak risau tentang krisis tu. Tapi janganlah sampai menjejaskan solat kita. Contohnya macam situasi tadi, tertinggal doa kunut. Tapi nak buat sujud sawi terlupa pula. Solat sah tak? Okay, baik. Dia kena faham. Situasi ni kena faham tentang perbuatan doa kunut tu. Apa hukum doa kunut tu? Sunat. Okey, jadi bila sunat tu ialah sunat ab'ad, kita kata sunat yang besar, maka kita kena gantilah, kita kata istilah dia gantilah dengan sujud sahwi. Cumanya sujud sahwi tertinggal. Persoalan dia tentang sujud sahwi pula. Sujud sahwi ni hukum dia apa? Sujud sahwi hukum dia sunat sahaja. Sunat pun sunat hayat, sunat yang ringan. Maka kalau kita tertinggal sujud kalau kita tinggal sujud sahwi tadi, betul sujud sahwi tadi kalau kita tinggal, jadi dia sebenarnya tak menjejaskan solat. Jadi maknanya solat subuh dia tak ada kunut, tak ada sujud sahwi tapi tak batal. Tak perlulah nak ganti. Macam tu. Insya-Allah. Faham Jelas insya-Allah. Anda belajar sesuatu, nak tak saya kongsikan lagi jawapan kepada permasalahan yang sering berlaku kepada masyarakat tentang soal jawab ataupun masalah solat? Jom bersama saya di dalam seminar soal jawab fiqh solat yang akan diadakan pada 28 Jun 2025 bermula pada jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Seminar ni dilakukan secara online sahaja, jadi anda boleh duduk di mana-mana sambil dengar dan semestinya daftar secara percuma sahaja. Daftar sekarang, klik link yang telah disediakan. Cepat daftar sekarang, hari ini juga.